Bis Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya hari ini, hari Khamis 9 hari bulan Julai 2026 Masihi bersamaan dengan 23 Muharram 1447 Hijriah. Sekarang pukul 7, tepat pukul 7 petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Lepas pada buat video daily report kemarin, saya terus pergi ke Pasir Akar. Terus pergi ke Pasir Akar. Bawa review, lepas tu terus buat video daily report. Lepas buat video daily report tu, saya terus pergi ke Pasir Akar. Pergi ke kawasan ada Pasir Akar. Sedang balik sampai Pasir Akar, saya sempat beli belah sekejap. Sempat saya beli sekejap. Tiba azan maghrib. Saya terus pergi sembahyang maghrib, berjemaah di Masjid Pasir Akar. Kemudian ada kuliah maghrib, saya dengar sunat maghrib. Lepas tu lepas maghrib sembahyang syak berjemaah. Pasal sama syak berjemaah tu barulah saya balik ke ni. Balik dah kat ni lah. Balik dah kepada Buan pula lah. Singgah kedai Fikri. Minum malam seperti biasa. Main internet sampai dah pukul 12.30. Balik ke rumah. Tidur dah pukul 2.40 pagi. Bangun pada pukul 6.50 pagi. Bangun terus mandi, sembahyang subuh, makan sarapan. Lepas tu tak ada kerja apa, enggak tak kerja lagi. Saat tu baru masuk kerja balik. Nampak nak token lain lah. Token hari tu. Saat tu insya-Allah masuk kerja kalau cuaca molek lah. Kalau cuaca comel molek, insya-Allah masuk kerja lah. Kalau cuaca tak molek, tak boleh lah. Sebab guna pasal atak orang buat dulu. Atak lama, baru pasal atak baru. Jadi atas ada cuaca lah hari Sabtu ni. Lepas tu baru lepas tu tak ada kerja apa ini, sepanjang ini tak ada kerja apa, main internet kita, main Facebook kita, main TikTok kita. Ngantuk tidur pada pukul 9.40 tu tidur, bangun pada pukul 12 tengah hari. Sebelah 20 pagi. Lepas tu tak ada kerja apa lah, duduk main internet kita. Sambung main TikTok pun tak. Kau tengok video-video TikTok, video live TikTok live tu. Macam-macam lah. Lepas scroll gitu lah. Lepas tu temu video live lah. Dah menarik saya tengok lah. Pasal public go, gap sipan dengan public go, cara nak sipan macam lah. Coach ada tu. Lepas tu ada pukul berapa lah? Pukul 3.30 baru semaya Zuhur. Pukul ni tak di semaya Asar. Lepas tu duduk main musim gitu, keadaan hujan, keadaan kelak ni kan. Hujan peti sambung menyambung tu. Lepas tu pukul 6.50 masih pukul 6.58 ni masih sini. Kita balik pukul 7 ni terus buat video daily report ni. Okey, saya sekarang itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ni. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.